Nak tanya bagaimana bila bermain di tempat khinzir berkubang, apakah hukumnya dan adakah perlu samak? Baik. Dia kata dia nak pergi main kat babi. Babi suka kubang tu, dia nak pergi main situ. Kena faham, yang pertama, binatang ni, binatang khinzir dan anjing ini dua jenis binatang yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Santri Kampung TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, kami akan mengongsikan sebuah video dari Ustaz Adari Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, ilmu yang barokah. Yang hidupnya najis, matinya pun najis. Kemudian hukum di segi fiqh, sengaja kita kenakan najis pada badan kita haram. Nampak? Tanpa ada keperluan. Okey. Kalau ada keperluan lain, kita terpaksa pegang najis, itu dibolehkan. Contoh, bini kita siang ikan, ada air darah tu, nampak? Itu najis. Dia pun pegang juga. Kerana apa? Tujuan nak basuh, kemudian nak siang, kemudian nak goreng, nak makan, kemudian dia basuh tangan dia. Itu tidak masuk dalam hukum haram. Yang haram ni sengaja mengotorkan badan kita dengan najis. Jadi maksudnya kita saja-saja duduk, kita tengok ada teh ayam, kita pun saja-saja ambil teh ayam, lompat tangan, hukumnya haram. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab. Sengaja mengotorkan badan, kerana Allah muliakan kita dengan bersih. Walaqad karramna bani Adam, dalam Quran kata, sungguhnya kata Allah, kami muliakan jenis manusia ini, iaitu badan mereka itu adalah bersih. Maka menjaga kebersihan itu satu tuntutan agama. Baik. Kalau kita lalu di tempat yang babi ataupun anjing bermain, hukumnya harus, kerana lalu itu keperluan. Tapi kalau kita sengaja nak pergi bermain di tempat yang ada najis, bergelumang di situ, hukumnya tengok dulu. Kalau kita yakin atau zon akan mengotorkan tubuh badan kita, hukumnya haram bermain di situ. Kalau tidak yakin, sekadar memang tempat itu dilalui oleh benda-benda najis, maka kita ada jaluan tempat yang lain untuk kita lalu juga di situ tanpa ada keyakinan terkena najis, hukumnya makruh. Nampak? Hukumnya makruh. Baik. Kalaulah terkena juga dengan benda daripada khinzir yang dica'al tadi, wajib samak ke tak? Samak tu soalan yang salah. Tu banyak kesalahan dah. Daripada dulu sampai sekarang, bukan samak. Samak ini bukan bab anjing babi. Samak ini bab membersihkan kulit bangkai yang mati tidak disembelih. Kambing kalau kita sembelih, kulitnya suci, terus boleh buat baju, boleh buat piah, boleh buat jaket. Tapi kalau kambing itu langgar di kereta, maka hukumnya jadi bangkai. Bangkai itu najis, bukan saja haram, juga najis. Lalu bila kita nak bersihkan balik kulit bangkai yang najis, boleh. Perbuatan membersih itu dipanggil dibah ataupun ad-dabru, maksudnya samak. Maka hukumnya samak itu ialah bukan hal benda-benda najis babi dan anjing. Kita jalan-jalan dalam hutan, kita jumpa rimah mati dah, kita sayang kulit rimah tu, kita nak buat jaket, nak buat tali pinggang, nak buat beg, kita samak dulu. Itu panggil samak. Adapun kalau kena anjing dan babi, bukan samak, basuh. Dalilnya Nabi kata, iza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'a. Bila datang seekor anjing minum air daripada baldi kamu, hendaklah kamu basuh baldi. Nabi tak kata fa'ad biru, Nabi tak kata hendaklah kamu samak. Nabi kata faghsilu, hendaklah kamu basuh. Faghsiluhu sab'a, hendaklah kamu basuh baldi itu 7 kali. 7 kali itu taghlis, memberatkan keadaan. Lepas itu dipanggil najis itu mughallazatun, mufa'alatun, mughallazah, yang diberatkan cara basuh.
Bukan berat tak tertanggung oleh manusia. Berat nak nisbah dengan mutawassithah kan sekali basuh saja. Ini 7 kali. Lebih berat daripada mutawassithah. Okey? Jadi bukan sama tapi basuh. Baik. Basuh kena basuh ke tak? Anjing pergi mari lalu situ, kita lalu pula kaki ayam. Kena basuh tak kaki kita? Jawabnya, berlaku tak perpindahan najis? Kalau berlaku perpindahan najis, wajib basuh. Kalau tak berlaku perpindahan najis, tak wajib basuh. Sama macam ada 10 topok tai ayam dalam jarak kita nak naik ke masjid. Kita berkaki ayam daripada kolah ke masjid, ada seming. Atas seming tu ada 10 tai ayam. Faham contoh? Kita pun lari, tak kena kaki kita, nasib baik, tak wajib basuh. Tapi kalau terpijak satu tai ayam kena pada kaki, wajib tak basuh. Sama lah, sama ada nawi mutawassithah atau mughallazah. Bila tidak kena, tidak wajib basuh. Bila kena, wajib basuh. Waktu kita balik daripada pasar, kita tengok anjing duduk atas tangga rumah kita. Dah, kita pun hai, kita halar gitu, dia pun lari. Nah, kita pergi kat tangga kita, tidak ada najis, seperti tiada air liur, tak ada peluh, tak ada darah, tak ada air kecing, tak ada tai, tak ada bulu, tak ada inguh, tak ada air liur, tak ada lekat apa daripada anjing. Walaupun dia duduk situ lama ni, 3 jam dia lepak situ, tidak wajib basuh. Itu fiqh Islam. Okey? Tapi kalau ada satu je titik air peluh daripada anjing lekat di atas tangga rumah kita, fasilu usab'a, wajib basuh 7 kali. Selesai soalan pertama. Soalan yang kedua, saya menazar sesuatu. Nazar saya nak sembelih kambing 2 ekor, nak bagi orang makan. Sah ke nazar kalau kambing yang sembelih itu nak makan, itu saya makan juga? Nah, niat saya dari awal kambing yang nak sembelih itu memang saya nak makan juga, atau nazar memang kita tak boleh makan sembelihan itu? Baik. Soalan kedua tentang nazar. Sebelum jawab, apa dia nazar? Nazar ini ialah kita berjanji dengan Allah. Okey? Atau kita mewajibkan diri kita berbuat suatu perkara kebajikan yang tidak wajib. Itu nazar. Kita berjanji kerana Allah, atau kita mewajibkan atas diri kita berbuat suatu perkara kebajikan yang tidak wajib. Sebab tu kalau kita menazar dengan benda yang wajib, tidak sah. Saya bernazar kalau lulus SPM nak mula solat subuh. Dah sah nazar. Sebab solat subuh wajib. Mudah pas pun 8I pun wajib solat subuh. Jangan nazar lagu tu, tak sah. Nazar ni kebajikan tapi yang tidak wajib. Contoh, jamu orang makan, wajib tak? Tak wajib tak? Kita menazar nak jamu orang makan, itu baru sah. Nampak? Kita ni hodoh tak mengaji. Nazar apa? Nazar jalan kaki. Kalau dapat keputusan cemerlang, nak jalan kaki dari Batu Pahat sampai Muar, tak kebangang namanya. Jalan kaki bukan kebajikan. Siapa dapat keuntungan mu jalan kaki? Bodoh mu syakor saja. Kebajikan ni nak sedekah Quran kat masjid, nak bagi duit kat madrasah, tu baru kebajikan, baru sah nazar. Ada pula nazar cukup kepala. Nampak tu cukup kepala mu. Orang kampung kenyang mu cukup kepala. Dah, nazar ni we makan orang kampung, we pakaian anak yatim, tu baru nazar. Nak cukup kepala kat gitu turut pula. Dia pun nazar ni aku cukup misal. Kalau bodoh 2 ekor, tak cukup kepala cukup misal. Jadi nazar nak buat kebajikan. Okey? Nazar nak buat benda yang wajib tak boleh. Nazar nak buat benda yang haram tak jadi nazar. Okey. Bila dia menazar nak sembelih kambing, nazar ni 2 cara. Satu, jika berlaku sesuatu. Yang kedua, tidak perlu berlaku sesuatu. Yang nazar berlaku sesuatu ni begini: andai aku sembuh dari sakitku, aku menazar nak sembelih 2 ekor kambing. Nampak? Ni dia panggil perbuatan nazar ada kaitan dengan sembuh atau tidaknya penyakit. Ada juga nazar tanpa kait dengan sembuh, seperti aku menazar sembelih seekor kambing minggu depan. Tidak ada kait sembuh tak sembuh, maka dua-dua jadi wajib. Okey. Kemudian di dalam soalan ni dia menazar nak sembelih 2 ekor kambing, tidak ada sebut dengan sakit apa, maka wajib sembelih. Bila wajib sembelih? Bila-bila masa, lebih cepat lebih afdal.
Adakah wajib segera? Tidak wajib. Yang wajib segera ialah kalau dia sebut segera. Contoh, hari ni hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa depan aku bernazar sembelih 2 ekor kambing. Maka Selasa depan wajib sembelih. Awak ditangguh 1 kali Selasa lagi berdosa. Faham? Okey. Tapi kalau aku bernazar nak jamu orang surah Al-Hikmah seekor kambing, maka tak tahu bila-bila boleh. Minggu depan boleh, bulan depan boleh, esok boleh. Lebih cepat, lebih baik. Itu nazar dia panggil. Okey. Okey, balik pada soalan, boleh tak dia makan? Kerana dalam hati dia ada niat nak makan. Jawabannya, kalau hati saja niat nak makan, tak boleh makan. Kerana tuan punya nazar, kalau nazar yang berupa permakanan, tidak boleh makan sedikit pun daripada apa yang dinazarkan, mangzur. Tak boleh. Contoh, aku bernazar kalau dapat anak lelaki, sembelih seekor lembu, beri makan orang kampung, maka wajib sembelih kalau dapat anak laki-laki. Dan dia haram makan, termasuk juga orang yang dia wajib nafkah, iaitu isteri dia dan anak dia. Tak boleh makan juga. Okey. Tetapi kalau dia nak makan, dia kena bernazar begini: aku bernazar untuk sembelih 2 ekor kambing dan aku makan sedikit daripadanya. Sebut pada lafaz. Bila ada lafaz begitu, maka pendapat yang muktamad, ia haram lagi dia makan sebahagian daripada binatang yang dia sembelih. Bila dia tak haram makan, anak dengan bini dia turut halal memakannya. Nampak? Sebab tu suruh mari ngaji. Mengaji ni tak ada rugi apa. Betul tak? Tak ada rugi apa pun. Ni pergi kat basking je. Dekat ngaji tak rugi. Apa hukum seorang ustaz atau guru sekolah mengejek atau menghina, membandingkan pelajar yang lemah dalam pelajaran kerana menyebabkan pelajar tersinggung, tidak mahu belajar lagi? Dia kata guru sekolah dia bandingkan murid yang cemerlang dengan yang lemah. Hukumnya harus, tapi bersyarat. Contoh, dalam kelas dia ada 2 orang murid yang malas belajar. Kalau suruh buat homework, tak buat. Jadual hari Selasa, buku bawa hari Khamis. Faham lagi? Nampak? Maknanya tidak semangat belajar. Lalu guru itu bangkitkanlah, akan cemerlang beberapa orang murid yang lain. Tengok dia ni, suka belajar, suka membaca, memberi perhatian dalam kelas. Murid yang tadi berasa hati, itu tidak salah. Kerana tujuan berkata begitu supaya menjadi rajin atau membangkitkan semangat belajar untuk murid yang lemah. Faham? Nampak? Yang tak boleh tidak ada kaitan dengan kelemahan pelajaran. Tengok mereka orang-orang yang kaya, nampak cemerlang dalam pelajaran. Mu sampai bila mu tak akan cemerlang? Kerana bapak mu penilaian. Faham? Itu haram kata lagu tu. Okey? Jadi bukan kata tak boleh. Apa saja teguran dibolehkan. Raja, rakyat boleh tegur tak? Kalau raja, kita nak tegur raja, boleh tak? Boleh. Tapi bil hikmah. Nampak? Bil hikmah itu mengisahkan adab-adab atau keadaan maudhu' orang yang kita tegur. Kita boleh tak tegur bapak kita buat salah? Boleh. Tapi ada adab dia, tak boleh herdik. Tapi kalau bapak dengan anak, dia boleh tinggi suara. Itu adab-adab dia. Betul tak? Jadi bukan kata tak boleh. Macam kita berdakwah, kita nak tegur orang buat maksiat, ada kala dengan tengking boleh, ada kala dengan tinggi suara boleh, ada orang dengan perlahan slow talk orang panggil, ada orang dengan straight kita tikam dia berkesan, ada orang tak boleh tikam terus, kena pusing rambut batu tunang 2 kali, balik kau tanya 1, pusing mula bagi kat dia, baru dia faham. Jenis-jenis orang. Betul tak? Jadi tengoklah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Naklah kamu berdakwah dengan hikmah. Hikmah itu bukan perlahan, hikmah itu bukan lembut, hikmah itu cara yang terbaik sesuai dengan orang yang kamu dakwah. Jadi kalau tujuan guru itu kerana nak menghina, hukumnya haram. Tujuan dia banding-banding itu supaya bersemangat kembali pelajar yang lemah, hukumnya harus. Macam kita tegur mak kita lah. Mak kita tak
nak pergi jemur kain kemar gantung. Contoh dia. Nampak aurat kemar gantung. Faham? Bila kita tak baik mau tutup aurat berdosa, kan haram tutup tak tutup aurat di luar rumah orang nampak. Mak kita pun berasa hati menangis. Tak salah kita. Faham? Kerana kita melakukan perintah agama. Nah, soalan seterusnya, apakah hukum isteri tidak mahu melayan suaminya kerana sangat penat atau sakit? Hukumnya harus, kerana ada sebab. Nah, seorang isteri wajib melayani suaminya. Nah, seorang suami wajib mencari nafkah untuk makan minum isterinya. Bila suami sakit, berdosa tak suami tidak keluar mencari nafkah? Tidak berdosa. Bila isteri sakit, berdosa tak dia tak melayan nafsu suami dia? Tidak berdosa. Itu mudahnya agama. Kita saja buat payah. Inna din yusrun. Agama mudah. Yang payah ialah dunia. Betul tak? Dunia payah. Nah, kita kerja daripada mana? Daripada umur 20. Sampai umur 60. Berapa boleh gaji? Boleh 100,000? Boleh. So tak? Sekapung ada gaji 100,000? Tak ada. Nah, dalam rutin negeri ada 10 orang pendapat 100,000. Betul tak? Payah dunia. Akhirat mudah. Nah, man qala subhanallah tamlaul mizan yaumil qiyamah. Siapa kata sekali je dalam dunia. Okey, kita telah selesai menyimak atau mendengarkan ceramah dari Ustaz Azhar Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, menjadi tambahan ilmu, menjadi amal yang kita laksanakan, amal yang kita perbuat kita sehari-hari menjadi lebih baik dan lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.